Nama apa? Nama panjang nama pendek? Nama famous lah, nama famous lah. Isha Pak Lan. Isha Pak Lan. Pak Lan tu siapa? Pak Lan tu saya pun tak tahu. Saya main letak je nama tu. Semua ingat Pak Lan tu nama bapak awak. Bukan. Macam nak tahu? Umur berapa sekarang? Boleh beritahu? Kau kena rahsia? Ha? Rahsia kau beritahu? Ikut lah, nak rahsia. Rahsia? Rahsia, bisik. Serius lah? Serius lah? Saya. Tua lah. Kacau. Tua ni weh. Macam mak orang kan? Macam orang. Kacau ni. Asal mana? Asal Kedah lah bro. Asal Kedah lah, 02 lah. Jati. Soalan paling famous. Pernah bercinta tak? Mestilah pernah. Dengan dia lagi ke dah putus lah? Putih dah, dia ada orang lain. Macam mana boleh putus? Dia punya Omi. Kat Omi tu dia tak mengaku saya awet dia. Lepas tu saya macam semua orang bagi tahu saya DM. Lepas tu macam tak apa. Kawan-kawan dia lah bagi tahu. Oh, kawan-kawan dia lah bagi tahu. Dasar kawan-kawan tak support member. Dia dah ada awet baru ah. Oh, dia dah ada awet baru? Ada awet baru guys. Oh, sebab tu Isha sekarang single lah. Single alhamdulillah. Kalau apa-apa Raja. Apa-apa nanti komen gambar korang. Komen lah. Komen gambar hampa. Lepas tu nanti kalau Isha reply komen tu maknanya type Isha lah tu. Tak kumpau. Janji tak kumpau. Contoh, kalau dia tengok video ni sekarang, yang lama tu, yang dah putih tu, yang Wira tu. Wira jangan macam. Wira jangan macam. Tak boleh macam. Tak kisah yang mana-mana lah. Janganlah. Tu je. Yang tu je. Abang Wira tu. Wira. Okay. Apa yang Isha nak cakap kat dia? Semoga tak buat macam tu lagi dekat orang baru. Jaga diri. Maksudnya tak move on lah. Kalau video ni dapat 10k like, Isha nak aku interview siapa lepas ni? Min. Min mana? Alah Min tu yang selalu buat live dengan perempuan tu. Banyak kan tu lah. Okay Min, 10k like Min Kita jumpa